Piala Dunia ni duduk bumi Kelantan dah ni. Jadi kita pergilah Piala Dunia dah ni. Jadi kau kita nama Sarah Anja ni, saya nak minta dia tengok kita sikit lah hari ni. Dia pasal Piala Dunia ni. Okey. Kerana Piala Dunia ni boleh duduk di bumi Kelantan. Kita pun rasa heran juga. Tapi pertama kali dia ni kita pergi ni Berat ni. berat ni. Lima kali. Harga dia berapa Sarah Anja? Harga dia tu memang mahal lah. Mahal. Cuma kita ni hanya walkie kita nak cek dulu. Tahu kita boleh pergi atas di negara nak main bola. Kita tetap sokong Kelantan. Baby bila start Piala Dunia ni asalnya? Dalam 2 bulan. 2 bulan kita start dah Piala Dunia. Dalam 2 bulan lagi. Jadi kita dengan Sarah Anja di kata di Brazil. Lepas tu mereka ambil dia lah. Piala ni. Kerana Piala ni demo tengok. Tapi saya Bagus kau tak bagus kau. sekarang saya main bola dan main Liga Super Liga Piala FA. Saya tak je pergi lagi. Ini pertama kali saya pergi Piala Dunia. Boleh pergi ni? Boleh pergi saya tengok Piala Dunia ni, ada Piala Dunia lah. Harga dia memang mahal-mahal lah Piala ni. Piala yang comel sekali. Dinanti-nanti ke pemain bola ni. Pemain bola ni. Mau minat pemain ke apa? Kita pemain, bagi kita pemain lah ni kita minat Brazil dengan Jerman. Jerman. Kita sokong dua negara. Kita ajaknya kita nak pilih. Kita pemain Kelantan. Tapi kita tak Kelantan, tapi punya sokong Jerman atau Brazil. Ni dah piala Piala. boleh tengok model. Tengok piala dunia. Berat ni dah 5 kali lebih. Piala Dunia.